Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 yang terdiri daripada saya, Muhammad Adam Birosni, Jamil dan juga Zulkarnain. Dan pada kali ini kami akan bincangkan tentang refleksi perkemahan unit uniform. Baiklah. Yang pertama, pada sebelum perkemahan, kita ada satu fasa, iaitu fasa persediaan awal. Pertamanya ialah perjalanan perkemahan ini bermula dengan lantikan jawatan kuasa induk melalui mesyuarat pertama yang diadakan pada 2 minggu sebelum perkemahan dijalankan. Kita telah pun lantik AJK, pengurusi dan juga semua jawatan kuasa lah untuk mengurus tadbir perkemahan kita supaya proses perkemahan berjalan lancar. Proses penubuhan jawatan kuasa ini berjalan dengan lancar dan demokratik. Bagi memastikan kelancaran komunikasi, kumpulan WhatsApp telah pun ditubuhkan untuk bertindak sebagai medium utama antara kumpulan. Jadi, kami telah pun dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan saya bersama dengan ahli kumpulan saya telah diletakkan di bawah kumpulan Siri 2. Baiklah. Semasa sesi taklimat awal, kami diberi pendedahan yang jelas mengenai penetapan pakaian, merangkumi pemakaian uniform lengkap, baju semi-uniform dan juga etika berpakaian sepanjang perkemahan. Selepas itu, sekawan kami bergerak pantas memulakan sesi brainstorming dengan izin untuk merancang bajet kewangan, idea kawat formasi, reka bentuk gadget, persembahan malam kebudayaan serta menyenaraikan segala alatan logistik yang diperlukan. Yang kedua, pengurusan kewangan dan bajet. Pengurusan kewangan dan bajet sangatlah penting. Kerana apa? Kerana ia menuntut komitmen yang tinggi daripada setiap ahli. Kami telah pun menetapkan bajet sebanyak RM10 seorang perlu dikutip oleh bendahari kumpulan. Anggaran bajet yang terhad ini memerlukan kami merancang dengan bijak bagi menampung kos. Yang pertama, kos bahan makanan sepanjang perkemahan. Yang kedua, pembelian hadiah. Yang ketiga, penyediaan peralatan perkemahan. Yang keempat, ketiga, itu saja. Selain itu, melalui proses ini kami merancang tentang nilai jimat cermat, ketelusan dan juga kepentingan membuat agihan peruntukan secara sistematik. Yang ketiga, dalam fasa persediaan juga, kami telah pun membuat persediaan bagi pertandingan kawat kaki. Sekawan kami telah merancang konfigurasi yang mantap merangkumi 3 aspek, iaitu pertama, kawat statik, ke kanan lurus, ke kiri pusing, ke belakang pusing, menghadap ke hadapan dan sebagainya. Kemudian kita juga kawat formasi, yang mana kita telah pun merancang 3 formasi yang perlu dilakukan semasa pertandingan kawat. Dan juga diselitkan dengan laungan war cry pengakak yang bersemangat. Persediaan ini dilakukan mengikut jadual siri yang ditetapkan. Kami komited mengadakan latihan kawat kaki pada setiap petang. Latihan bermula daripada pukul 3.30 hinggalah 5.30 petang. Pada peringkat awal, terdapat kekangan dari segi keseragaman dan stamina ahli. Namun, latihan konsisten setiap petang, kami telah berjaya meningkatkan disiplin, ketepatan masa serta memupuk semangat kerja berpasukan untuk kami gunakan semasa pertandingan pada hari perkemahan nanti. Yang keempat, kemahiran craft camp ataupun craft perkemahan. Komponen ini merupakan antara cabaran fizikal dan juga kreativiti yang paling utama. Kami ditugaskan untuk merancang dan mendirikan 10 jenis gadget, iaitu yang pertama ialah rak kasut, yang kedua ialah pintu gerbang, yang ketiga ialah lubang basah, yang keempat lubang kering, yang kelima bendera tripod, yang keempat tripod bendera, yang keenam meja makan, yang ketujuh kemah A, yang ke-8 hingga, yang ke-9 ampayan dan yang ke-10 papan kenyataan. Melalui perancangan ini, kami dapat mengaplikasikan teori ikatan dan simpulan seperti ikatan seraya, ikatan silang gunting, lilit balak dan sebagainya secara praktikal. Dan latihan ini telah pun dijalankan secara berterusan dan diagihkan mengikut ahli masing-masing. Contohnya, Adam, Zul dan Jamil mendapat
tugas untuk membina pintu gerbang, Sulai mendapat lubang basah, Syami mendapat subang kering dan sebagainya. Itu semua pun telah pun dirancang dengan sistematik. Yang kelima ialah malam kebudayaan. Sesi brainstorming bagi malam kebudayaan ini telah pun melahirkan idea untuk menggabungkan identiti tempatan negeri Kelantan dengan unit uniform. Seperti mana syarat-syaratnya ialah tema yang pertama ialah tema budaya Kelantan, tema yang kedua ialah tema unit uniform dan juga durasi yang ditetapkan ialah selama 10 minit sahaja. Jadi kami telah pun bersepakat untuk membuat wayang kulit bertajuk Raja Indra Sakti dan juga Puteri, dan kemudiannya digabungkan juga dengan pertolongan cemas daripada kumpulan pengakap. Jadi kami berbincang secara mendalam mengenai plot jalan cerita, kesesuaian, durasi masa serta pembahagian watak dan skrip untuk menjalankan lakonan wayang kulit. Seterusnya, kami melakukan latihan wayang kulit ini setiap malam daripada pukul 8 hinggalah pukul 11 malam. Jadi, proses ini bukan sahaja menguji kreativiti kami dalam mengadaptasi warisan tradisional ke dalam bentuk persembahan kontemporari, malah percaya mencungkil bakat terpendam ahli-ahli kami dari segi lakonan, lantunan suara dan juga pengurusan pentas. Yang keenam, pengurusan keperluan peribadi dan uniform. Semasa fasa persediaan, kami telah pun berbincang untuk melengkapkan uniform pengakap yang lengkap dan mematuhi regulasi. Kos bagi penyertaan ini peribadi melibatkan lencana RM3, kemudian tanda nama RM5, beret RM25, upah jahit baju RM20. Ini semua bendahari akan kumpul untuk, walaupun ini semua adalah kepentingan peribadi, tapi kami bersepakat untuk membahagikan dia secara tugasan untuk memudahkan lagi kerja dan juga menjimatkan kos penghantaran antara satu sama lain. Baiklah, itu untuk bajet dan juga persediaan pakaian. Jadi akhir sekali, secara kesimpulannya, fasa persediaan sehinggalah latihan perkemahan pengangkat ini telah memberikan impak yang sangat mendalam terhadap pembentukan insaniah diri saya. Sebagai ahli sekawan bagi siri 2, saya telah pun mempelajari bahawa komunikasi yang jelas, toleransi dan kepatuhan kepada arahan ketua adalah kunci utama kejayaan sesuatu organisasi. Segala pengalaman untuk menguruskan bajet, memerah idea dan latihan kawat kaki setiap hari, kami telah pun membina daya tahan kami yang tinggi untuk menghadapi perkemahan yang ekstrim pada musim kali ini. Baiklah, itu saja untuk fasa persediaan. Sekian, terima kasih. Okey, jadi Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi saya Khairul Jamil akan sambung laporan refleksi bagi semasa perkemahan. Okey. Baiklah, jadi kita tengok balik apa yang dah berlaku semasa kita punya perkemahan unit beruniform bagi siri 2 yang mana berlangsung selama 4 hari 3 malam 12 Julai 2026 hinggalah 15 Julai 2026. Okey. Di mana kita ni berkemah di Padang IPG dan pensyarah penasihat kami ialah Cik Zul dan Encik Rahman. Okey, lupa juga nak beritahu kami daripada unit pengakap. Baiklah. Jadi laporan refleksi pada hari pertama semasa perkemahan tu, kita yang pertama sekali pagi tu kami ada laporkan diri secara rasmi di tapak perkemahan dan kami mendaftar sebagai unit pengakap. Daftarlah untuk unit kami. Okey. Dan seterusnya selesai pada perhimpunan bagi semua unit, kami diarahkan untuk menyusun kerusi dan meja bagi tempat makan bersama-sama bagi kegunaan semua ahli unit beruniform sepanjang perkemahan. Okay. Lepas tu seterusnya kami teruskan pada waktu petang tu dengan pemasangan kemah yang mana tugas-tugas diagihkan bagi budak lelaki pasang kemah, iaitu kemah terbuka yang mana kita letak ground shade dan ada fly shade kat atas. Jadi
dinding lah untuk kemah lelaki. Dan bagi kemah wanita pula, di bahagian tepi padang, yang mana menggunakan kemah biasalah yang ada zip tertutup. Okey. Seterusnya, pada petang sikit tu, kami dah mula makan. Dan selesai daripada makan, kami ada bina gadget asas perkemahan yang kami akan guna semasa campsite. Jadi antaranya adalah penanda kawasan, pintu gerbang utama dan tripod. Jadi ini adalah 3 gadget utama semasa perkemahan yang kami buat pada hari pertama. Okay. Jadi antara refleksi dan impak pembelajaran pada hari pertama tu, saya dapat perolehi pengetahuan baru mengikut mengenai teknik pembinaan gadget, yang mana kita akan menggunakan simpulan dan ikatan yang betul bagi 3 gadget tadi. Dan saya juga belajar buat keputusan yang tepat semasa menyusun meja dan kerusi. Sebab kami akan susun meja tu untuk beberapa unit, jadi kami perlukan plan lah supaya cukup untuk 118 orang. Okay, jadi kerjasama pasukan pun saya dapat pupuk dalam diri saya semasa hari pertama ni, sebab baru nak pasang kemah, baru nak susun kerusi. Okay. Jadi kita pergi pula pada hari kedua, yang mana kita teruskan sama, iaitu kita bangun pagi, solat subuh sama-sama, ada kuliah sikit, dan okey, itu secara umum bagi aktiviti pengakap. Selepas daripada kami dah berlari senam aerobik, dan kami ada buat larian sekeliling padang. Dan seterusnya kami akan makan sarapan pagi dahulu. Lepas itu barulah kami buat masuk aktiviti pengakap. Okey. Jadi apa aktiviti pengakap pada hari kedua ni adalah kami melakukan istiadat Lawang Agung sama ahli-ahli pengakap yang belum ada manik kayu dan yang dah ada manik kayu. Jadi di sini adalah interaksi antara kami untuk belajar benda baru. Okey. Seterusnya kami juga ada buat istiadat menaikkan bendera selepas daripada Lawang Agung tu, yang mana bersama dengan Cik Zul. Cik Zul bantu kami lah, assist kami dan tolong tunjuk ajar apa yang tak kena, apa yang patut, cara nak ikat bendera. Okay. Lepas tu, lepas daripada istiadat menaikkan bendera tu, selesai tu kami dah boleh melakukan benda lain. Kami pengurusan dirilah. Okay. Selepas pada tu, dalam waktu tengah hari, sampai waktu tengah hari tu, kami ada kelas dengan Encik Zul, yang mana kami mempelajari beberapa teori mengakap, perlembagaan dan nilai kepimpinan. Okey. Selesai daripada pukul 2.30 sampailah petang. Okey. Sampai petang tu kami dah mula mengurus diri semula. Selepas itu ada kami ada juga buat melakukan aktiviti masakan rimba, yang mana kami buat di bahagian belakang padang, jauh belakang bahagian IPG. Dan apa yang kami dapat adalah, yang kami dapat buat ialah adanya nasi putih dengan ayam gulai, lebih kurang lah. Dan apa lagi, dengan cikodok ke apa orang panggil. Okay. Lepas tu, itu bagi masakan rimba. Dan jadi refleksi bagi hari kedua tu, saya rasa saya agak bersyukur sebab saya dapat sertai aktiviti yang pelbagai pada hari kedua tu. Saya dapat belajar Lawang Agung dan istiadat menaikkan bendera. Jadi dalam Lawang Agung tu saya dapat belajari kita kena bangga dan kena ada jati diri sebagai ahli mengakap. Lepas tu pula ada masakan rimba, yang mana dapat ujilah kemahiran survivor saya dan kekreatifan saya dalam menggunakan bahan-bahan semula jadi. Okay. Jadi kat situ saya pun ada belajar nilai toleransi dan pembahagian tugas yang sama bagi sesama ahli mengakap semasa menyediakan makanan. Okay. Dan pada hari ketiga pula ada istiadat meningkat naik, yang mana kita ada istiadat meningkat naik kawat dan malam kebudayaan. Okay. Jadi apa yang berlaku pada hari ketiga tu sama juga seperti hari pertama. Hari kedua tadi, kita bangun, solat subuh, senam aerobik,
Lepas tu semi padang. Dan kami ada makan. Okay. Selesai makan tu baru kami masuk balik aktiviti mengakau, yang mana kami belajar pula pelaksanaan istiadat meningkat naik sebagai simbolik tingkatan tahap dan struktur keahlian dalam unit mengakau. Contohnya daripada pengakau kanak-kanak nak meningkat naik kepada pengakau muda. Okay. Jadi berlakulah, kami pecahlah kepada 2 kumpulan, yang mana dibantu juga oleh Encik Zul dan Encik Rahman, yang mana ada 2 kumpulan ni. Satu kumpulan pengakap kanak-kanak, satu pengakap muda. Jadi kanak-kanak akan buat bulatan dan pengakap muda akan buat bentuk U, bentuk ladam. Okey. Kat sini bagi pengakap kanak-kanak yang berumur dah naik capai 12 tahun, dia akan bertukar kepada pengakap muda. Jadi adalah istiadat dia tu pelaksanaan daripada pengarah program tu. Okey. Jadi selepas istiadat meningkat naik, kami juga ada kami ada menyertai pertandingan kawat kaki yang mana berlaku pada tengah hari sikit. Okey, yang mana kami berlawan bukan berlawan lah, dia lebih kurang macam bertanding antara unit uniform lain, yang mana uji keseragaman, ketegasan dan disiplin pasukan. Okay, jadi kami ada belajar buat formasi, dan kami juga ada melakukan kawat dinamik. Okey. Seranya siap daripada petang tu kami kawat kaki, kami sambung buat gadget, dan seterusnya malam tu kami bersiap untuk persembahan malam kebudayaan, yang mana kami melakukan persembahan wayang kulit. Okey, wayang kulit kami itulah yang dikaitkan dengan kebudayaan dengan tema Kelantan kami. Okey. Dan kesudahannya kami ada masukkan sedikit tema pengakap semasa hujung persembahan. Okey. Jadi refleksi bagi hari ketiga pula, yang mana hari ketiga ni sangat menguji ketahanan fizikal dan mental kami, sebab kami banyak aktiviti yang macam kawat di tengah panas lah, sebab hari ketiga tu pun panas. Lepas tu yang mana latihan kawat ni dia bentuk disiplin diri kami dan pergerakan dalam kumpulan. Lepas tu malam kebudayaan juga berkaitan dengan kumpulan, tapi ia juga mempunyai keyakinan diri kat atas pentas. Jadi kita dapat rapatkan hubungan sesama kami lah semasa kami nak menjayakan malam kebudayaan tu bagi persembahan mengakap. Okay. Dan pada hari keempat, yang mana kami lakukan rutin yang sama pada pagi tu, sehinggalah makan pagi. Okay, jadi lepas pada makan pagi, kami melaksanakan istiadat penutupan perkemahan unit beruniform, yang mana kami bersiap sedia untuk majlis penutupan. Okey. Jadi sebelum majlis penutupan tu kami ada juga kena kemas baliklah kemah, turunkan kemah. Kami ada bentang balik gadget kami, campsite apa di semua tu. Jadi daripada situ dapatlah sesi penilaian terakhir bagi keseluruhan perkemahan. Dan kami barulah ada majlis penutupan dan secret Santa. Okey. Selepas pada secret Santa tu lah baru kami bergotong royong pula. Jadi refleksi pada hari keempat ni, antara perkara yang saya dah belajar, proses mengemaskan tapak perkemahan kami ni mengajarkan saya tentang tanggungjawab apa yang kami dah lakukan serta kebersihan alam. Okey. Jadi kebersihan alam ni kami kena jagalah. Sepanjang kami duduk dekat padang IPG ni, tak boleh ada sampah, kena kemas balik. Dan refleksi bagi majlis penutup tu adalah saya rasa sangat bahagialah sepanjang 4 hari 3 malam berada di camp, sebab dapat kenal orang baru dan dapat berlawan dengan bertanding dengan unit-unit lain. Okey. Jadi selesai bagi 4 hari 3 malam, dan rumusan bagi keseluruhannya ialah saya ada belajar nilai dan beberapa kemahiran sepanjang perkemahan tu. Antaranya ialah kemahiran ikatan dan simpulan, komunikasi secara pasukan, kerjasama pasukan. Lepas tu ada juga disiplin dan ketermatan masa semasa kami nak lakukan suatu perkara. Lepas seterusnya ada juga kami belajar tentang kepimpinan
dan membuat keputusan. Sebab sepanjang UB ni kami bertanggungjawab atas diri kami dan bertanggungjawab juga atas rakan-rakan kami yang lain. Okey. Dan dan dua kemahiran yang saya belajar juga ialah keyakinan diri dan ikhtiar hidup daripada Maskar Rimba tu. Okey. Jadi signifikannya sebagai persediaan bakal guru, saya belajar pengalaman praktikal ni memberikan mendedahkan secara keseluruhan yang sangat bernilai tentang nak melangkah ke alam perguruan. Jadi saya sebagai seorang guru nanti, kemahiran-kemahiran penting perkemahan ni untuk bimbing unit uniform dan semangat berpasukan ni sangat bergunalah untuk masa hadapan. Okay, jadi saya rasa itu saja refleksi bagi semasa perkemahan.